Ini Suzuki Swift. Untuk kawan-kawan yang nak tahu, Suzuki Swift ni adalah segmen B hatchback. Dan model ni antara model paling famous lah dalam sejarah Suzuki dekat Malaysia lah untuk Swift. Sebabnya Swift lepas tu yang tahun 2013 dia ada kurang sikit sebab yang ni engine 1.5 dan 1.6 untuk sport punya. Yang ni bukan sport, yang ni convert sport. Kalau yang original sport 1.6 didatangkan dengan 5 lock nut tayar, and then engine powerful lah. Yang tu engine dia manual ada, auto tak pasti, rasa manual saja. Manual ada sorry, auto pun ada. Dan dia ada dua variant, 2 pintu dengan 4 pintu. So yang ni yang paling normal kita nampak. Tapi kereta ni ada kelebihan dia. Pada masa dia dirasmikan dekat Malaysia, sebenarnya kereta ni cukup canggih sebab dia dah pakai jenis keyless entry, tapi bukan push start button. Dia masih pakai pusingan, tapi dia secara tanpa kunci lah. Dia kira keyless entry variant baru lah. Okey, untuk lampu depan, bumper depan ni sebenarnya dia dah tukar convert kepada Swift Sport. Sport rim dia original dia pakai. Side skirt pun dah Swift Sport. Kereta ni belum cuci, dia dah buat 2 tona color. And then spoiler ni ala-ala cutting macam Mini Cooper. Bumper belakang original bumper belakang original. Kereta ni naik sedap, minyak jimat. Fun to drive ada, selesa pun selesa. Tak nafikan, memang selesa. Color asal dia warna biru. Dia dah spray putih sebab dia nak buat ala-ala Mini Cooper. Seat pun dia orang dah balut. Original dia fabric, yang ni dia dah masuk leather. And then dia dah tukar Android lah. Dia dah tukar Android player lah. Kereta ni memang sedap naik. Harga pun dah murah. Boleh WhatsApp saya kalau nak confirmkan untuk harga yang bos bagi. Sebab sekarang bos belum offer lagi harga. So saya tak nak cerita dulu, takut orang tak berani nak tanya. So kita tengok dulu condition dia. Waktu belakang, time belakang kat mana. Condition belakang dia macam ni. Okey, cukup menarik kan. Waktu di mana kereta-kereta lain pakai keyless entry dan push start button, dia dah pakai keyless entry. Dan dia dah pakai pusing macam ni. Dia pusing macam ni. Dia tak perlu nak keluarkan kunci, just pusing saja. Janji kunci kita ada pada tangan kita. Okey. So yang berminat boleh WhatsApp saya 0177145604. Okey, saya tunjuk dulu kereta secara keseluruhan. Condition dia macam mana. Inilah condition dia. So yang betul-betul berminat boleh WhatsApp saya. Boot space dia okey, ni boot space dia original memang macam ni. Dia ada 2 step, bawah pun ada, atas pun ada. So kalau nak space besar, naikkan, dia akan boot space dia besar lah. Okey, berminat boleh WhatsApp saya 0177145604. Okey, bye bye. Nombor pada bahagian description. Okey.